So untuk video kali ni Ali nak tunjuk dekat hampa kita punya cooler box yang paling besar dekat hutan Kintampo. Okey, so sekarang dekat tangan Ali ada cooler box yang bersaiz 45 liter tanpa. Okey, untuk kita punya cooler box ni kita ada dua warna, warna putih dan warna biru tanpa. So hampa boleh pilih warna mana yang hampa suka tau. Okey, untuk material kita punya cooler box ni food grade PP tanpa. So dia selamat untuk apa nak bawa makanan tau. Okey, untuk kita punya cooler box ni kan apa dekat bahagian luar dia ni ada dua cup holder tau. So kalau apa nak makan atas ni nak letak cawan ke cup ke atas ni kan tak ada masalah, dia takkan jatuh. Okey, lepas tu kita ada tempat penarik cooler box tau. Dekat bahagian bawah ni ada roda, so korang boleh sahaja tarik roda kita, tak payah dah nak angkat buat satu pinggang je kan. Dekat sini pun ada pemegang, dekat sini pun ada pemegang untuk apa tolak dia macam ni. Okey apa? Kalau apa beli kita punya cooler box ni, Ali akan bagi 10 pieces ice pack tanpa. Okey, dekat bahagian dalam dia macam ni apa? Okey, kalau hampa letak ice cube ke apa kan, bila dia cair hampa tak payah risau, tak payah dah nak tuang-tuang macam tu air, hampa just buka sahaja pipe dekat sini. Dia dah ada dah tempat pembuangan sisa air. Okey, dekat sini. Okey, kalau hampa berminat dengan kita punya cooler box yang paling besar ni kan, hampa boleh grab dekat beg kuning dekat bawah sekarang tau. Okey, kalau hampa nak harga murah, nak ada voucher, nak potongan sale, hampa boleh sahaja masuk live kita sekarang tau. Live kita bermula dari pukul 9 pagi tau. Okey, bye bye hampa. See you hampa dekat next video live pula.